Ni. Wah, anjing pun mungkin tidur lagi kot pagi-pagi ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pada pagi ni kita akan pergi melawat kawasan. Ada tugasan yang diberikan pada pagi ni. Okay. So view pagi ni. Nice. Gitu. Dia adventure sikit pagi ni. Depan. Okay, sekarang kita dah sampai dekat kebun. So ni lah dia tugasan pagi ni, membaja. Okay. So oh, ada monkey. Ada monkey kat sana. So, macam ni lah rutin harian bila saya balik kampung. Okay? So, kita akan jalan dulu. Bawa korang jalan-jalan dalam kebun. Sebelah kebun orang lain. Kita area sini lah. Tadi ada monkey tau. Dekat sebelah sana. Dia buat gimnastik dia lah, apalah kan. Dia tahu orang datang, dia buat lah perangai dia. Macam tu. So, kita akan cuba baja kawasan ni lah. Okay? Kita akan jalan-jalan dulu tengok kawasan, bagi kenal. Biasa ada anjing tau. Biasa kita kacau anjing. Kadang kebun sebelah tu dia ada anjing. Kadang anjing daripada luar. So macam hari ni tak ada pula. Yang adanya cuma monkey je. Lepas tu dia bising-bising. Tapi tak menampakkan diri kat sini. Wah, anjing pun mungkin tidur lagi kot pagi-pagi ni kan. Okay, so yalah, jalan. So main kita membaja. Sebab tengah hari ni kita ada kenduri. So pagi ni lah kita jalan dulu. Ada yang dah mati, pokok yang dah mati. Macam mana? Ni banyak ni. Satu pokok? Dua ni, dua cebok. Dua cebok? Satu baldi lah? Dua cebok. Oh, tu satu pokok? Okay, mari kita membaja.
Macam tu baja dia. Okay. Tu kita ambil. Hujung sana pula. Okay. Kita ambil hujung-hujung. Jiran sebelah tak ada pula. Biasa ada. Okay. Cara baja dia kan macam ni. Ambil. Abang cakap dalam. Tak bergerak pula. 4 kaki lah. 4 kaki daripada pokok. Pakai selipar je kan. Okay. Nanti. Okay. Habis dah. Balon baja. Tinggal banyak ni. Okay. So, habis. Habis untuk hari ni. Sekarang pukul 10.53. Pukul 11 dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, pada hari ni kita sambung lagi di kelapa sawit juga. Kita membaja pada hari ni, okay? So, insyaAllah dah start separuh. So, kita akan sambung next baja. Okay. Okay guys. Dia lebih kurang apa? 2 bekas ni. 2 bekas ni penuh half baldi. Okay, kita buat mana yang belum buat lagi. Okay. Boleh, dia lebih kurang 4 kaki daripada pokok. Okay. Dia senang je macam ni. Senang kan? Okay. Yang ni kereta baru. Kereta baru main dalam ni. Dalam kebun. Macam tu. Okay. Pergi turun bawah. Tengok. Okay. Pergi terlanggar. Zam. Power kata ni. Okay. Kita stop sini. Tuan. Cara baja. Lebih kurang 4 kaki daripada pokok. Lebih kurang daripada 4 kaki daripada pokok. Okay, kong. So, hari ni baja lebih kurang 100 pokok lah. Okay. Job cuti sekolah dan job cuti Chinese New Year. Inilah dia kerja dia sebelum menyambut Ramadan, puasa. Sebab nanti kalau dah Ramadan, abah cakap penat. So, kita tolong untuk membaja. Okay. Jangan lupa like, follow and share. Okay, subscribe saya punya channel. Okay. Kita sambung lagi. Ni baru habis ni. Kita akan sambung belah sana pula. Sebelah sana. Kita akan naik belah sana pula.